Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long okey ke? But okey bye. Saya okey bye. Semua okey, semua selamat. Don't worry. Awalnya bangun tidur, saya dah bangun dah tadi tengah hari. Dah makan ke belum? Belum makan lagi. Assalamualaikum. Macam mana? Okey lah, saya cerita Okay. Saya rasa ramai yang nak tahu juga dalam ni. Alright. Semalam ada keluar artikel. Ada keluar artikel lah yang ni, saya buka artikel dia kejap. Okay. Nampak tu. Buka artikel semalam. Dia cakap Gombak seorang lelaki patah dan manakala 6 lagi selamat di kepala air Jalan Gombak Batu 12. Alright. Semalam budak-budak ni semua pergi mandi. Okay. Kita orang planning semalam nak pergi mandi dekat Gombak lah, Sungai Pisang. Mandi tu nak jadikan cerita, saya tak ikut. Saya tak ikut pergi sebab saya rasa macam malas nak pergi kan. Tak tahulah, saya dah dengar dah call tu, Naim call, tapi saya tak angkat. Lepas tu diorang pun pergi pergi mandi. Lepas tu waktu diorang nak balik tu hujan. Diorang nak balik tu hujan. Lepas tu air laju, kepala air dah sampai kan, laju. Jadi diorang tak boleh bergerak. Lepas tu salah seorang daripada budak tu, dia tergelincir. Lepas tu dia dah hanyut bawa arus tu. Ya, lepas tu Ziyad ni dia pergi terjun. Dia terjun, dia selamatkan ni. Jadi bila dia terjun selamatkan budak tu, jadi dua-dua tu lemas lah. Dia dah bawa arus laju, memang dah bawa sampai kat ujung. Kat ujung dah berlanggar batu, berlanggar ranting, berlanggar pokok semua. Ziyad selamat. Siapa long yang ada pergi tu? Naim, Ziyad, lepas tu ada kawan saudara-saudara dia semua lah. Naim pula dia dekat dalam terowong tu. Dalam terowong ni lepas ni dia tak boleh nak bergerak, dia tak boleh nak keluar, dia tak boleh nak bergerak. Kalau dia bergerak, dia akan hanyut juga macam Ziyad. Jadi dia duduk di dalam tu. Dia pegang paku. Dia pegang paku. Lepas tu sambil tu dia mesej saya. Dia cakap, aku emergency ni, aku sangkut kat dalam terowong. Dia cakap macam tu. Dia WhatsApp saya. Sebab kita kan nak buka kedai kan. Dia cakap emergency, aku stuck dalam terowong. Dia hantar gambar, lepas tu dia hantar video. Lepas tu call bomba lah. Bomba datang, bomba cari. Tapi Ziyad dah selamat dah. Ziyad dah naik atas dekat ujung bawah. Ziyad dah naik dulu. Dengan kaki-kaki dia sakit. Tak tahulah patah ke apa. Semalam doktor cakap tak patah, tapi dia kata nak check balik. Lepas tu bomba datang ambil Naim. Alhamdulillah lah, semua selamat. Itu je saya nak dengar sebenarnya. Saya pun tak boleh bayangkan
Macam mana kalau saya ada dekat situasi tu dan saya pergi. Lepas tu saya dah nampak jet tu kena dah lemas kan, mestilah saya terjun juga kan, nak pergi tolong kan. Lepas tu 3 orang lemas. Seorang tiktokers lemas. Air kuat semalam long. Ya, air kuat semalam. Sebab hujan. Tak ada dah. Saya dah tak bagi lah diorang pergi sungai ke apa semua. Tak payah saya cakap dia. Tapi kalau saya ada pun semalam, kemungkinan besar saya akan larang juga. Saya akan cakap balik lah guys, kita nak buka kedai ni. Saya mesti akan cakap macam tu. Balik awal lah, siap semua. Mesti saya akan cakap macam tu. Dia 2 pilihan je, sama ada saya terjun juga ataupun saya cakap balik. Cakap balik. Moral of the story, jangan mandi sungai waktu hujan. Ataupun kalian dah nampak macam nak hujan, jangan mandi balik, naik terus je. Lah pergi tu hujan ke? Tak, pergi tengah hari, tak hujan pun. Pergi tengah hari, tak hujan. Nak balik tu hujan. Jadi perjalanan nak balik tu jauh. Dia kena rentas sungai, rentas terowongan, kena rentas tu jauh.